Okay, jom kita nak pergi mana ni? Tada! Dr. Rai masuk kuil, betul ke? Jom. Assalamualaikum. Inilah dia. Light Pagoda, masjid tertua di Asia Timur. Namanya apa tadi? Masjid dia? Tak ingat. Guangshen. Tak ingat, nanti saya tulis lah. So inilah dia, Light Pagoda orang panggil lah. So masjid tertua berusia 1000 tahun. Dan pembinaannya masih kekal. So kalau siapa yang datang kat Guangzhou, so wajiblah datang singgah masjid ni. Jom kita tengok orang Cina. Wah, ni orang mana ni? Ni hao ma. Ni hao. Oh, kita jumpa rakan serumpun kita di sini ya. Ini dia masjid tertua di China. Itu Light Pagoda dia kan. Selesa lah Light Tower dia, Light Tower. Tapi nama lain dia Light Pagoda. Guanta Pagoda. Atau Guanta. Jom kita tengok. Masjid dia kat dalam tadi kita dah solat. Jom. Sini tak nampak. Oh, nampak. Let's go. Ini dia. Salah satu tarikan ni wajib datang. Okay. Belah kanan. Kenapa dipanggil Light Tower? Anyone can translate. Okay. Salah satu. Nak tengok ni kan. Okay. Jom. Tu. Selesa lah. Tempat solat dia okey. Toilet sini pun ada air. Cuma yang belah sana dia under renovation lagi. So siapa yang menziarah masjid ni bolehlah sumbang sikit ada kat dalam tabung donation box tu. Okay. Jom continue shopping.